Assalamualaikum. Selamat pagi Puan Mira ya. Apa masalah yang saya boleh bantu untuk hari ini? Okey, waalaikumsalam doktor. Saya nak tanya, saya dah berkahwin selama 5 tahun. Okey, sebelum ni saya pernah pergi ke klinik. Okey, doktor ada diagnosis saya PCOS. Tapi saya nak tahu adakah PCOS ni boleh menyebabkan saya susah nak hamil? Okey. Sebelum kita bercerita pasal susah nak hamil seperti kita fahamkan dulu apa tu PCOS. PCOS ni dalam dia punya maksud yang panjang, dalam perkataan penuhnya adalah Polycystic Ovarian Syndrome. Apa tu Polycystic Ovarian Syndrome? Ini adalah contoh kita punya ovary. Okey, sepatutnya dalam ovary perempuan ni dia ada follicle yang berisi dengan ovum. Tapi untuk patient PCOS ni nama pun polycystic. So dia ada banyak sis yang tak matang, yang tak ada telur dalam tu. Jadi itu adalah salah satu penyebab yang boleh menyebabkan individu yang didiagnosis dengan PCOS boleh jadi susah hamil. Tapi tak semua orang yang ada PCOS ni susah nak hamil. Cuma kalau orang yang datang dengan simptom susah nak hamil ni, kita akan bagi bantuan, kita akan bagi treatment untuk meningkatkan kesuburan dia.